9. Anda diberi seutas benang dengan panjang 30 cm. Panjang 30 cm. Terangkan bagaimana anda membentuk sebuah segi empat tepat dengan luas yang terbesar. Okey, macam mana nak cari luas terbesar? Kita tahu luas terbesar, okey, bila kita ada panjang dengan lebar kan. Okey, kita ada contoh X dengan Y. Lagi kecil beza, lagi luas. So, maksudnya kalau tak ada beza langsung, kalau X tolak Y sama dengan kosong, maksudnya ni adalah yang terbesar. Okey, maksudnya dia akan jadi terbesar kalau yang ni sama dengan yang ni. Okey. So, kita ada 30 cm. Macam mana nak bentuk segi empat tepat dengan luas yang terbesar? Okey. So, maksudnya luas terbesar kalau X tolak Y sama dengan kosong. Macam mana jadi yang kosong? So, maksudnya kalau ni sama, luas dia akan jadi kosong. So, ni, So, ni kalau ni X juga, dia akan jadi luas terbesar. So, basically X. Benang kita ni boleh pusing keliling ni. Kita ada 30, betul? So, 30 bahagi 4 sama dengan X. So, X sama dengan 30 bagi 4 dapat berapa? 30 bagi 4 dapat 7.5. So, basically X dia 7.5. So, dia kata terangkan kan? Terangkan. Okey, kalau nak ada luas yang terbesar, kita mesti buat segi empat sama dengan sisi 7.5 cm. So, okey. Cara dapat luas terbesar ialah membentuk segi empat sama sisi dengan sisi 7.5 cm.